Nombor 3. Pontianak di bahagian seat belakang. Menurut video TikTok TV3, seorang anggota pernah berkongsikan pengalaman seram yang tak akan dilupakannya. Kejadian berlaku sekitar jam 1 pagi ketika dia sedang membuat rondaan dan sekatan jalan raya bersama rakan setugas. Waktu itu, dia sedang berdiri di bahagian bahu jalan sambil memperhatikan rakan lain memeriksa sebuah kereta yang ditahan. Katanya, "Dari jauh aku nampak 2 orang duduk di depan dan seorang perempuan di seat belakang, tapi yang buat aku meremang, perempuan tu tunduk je pakai baju putih, langsung tak bergerak. Dia pun menghampiri kereta tu, tapi bila dia intai ke seat belakang, kosong. Encik ada bawa siapa kat belakang? Soalnya, cuba kawal suara." Sebab masa tu perempuan di bahagian belakang tu, dia memakai pakaian berwarna putih dan sedang tundukkan kepala dia di dalam kereta tu. "Tak ada, kami berdua je," jawab si pemandu sambil senyum biasa. Rasa tak sedap hati makin kuat, dia minta buka bonet belakang, kosong. Tapi bila pemandu mula gerakkan kereta dari cermin belakang, jelas kelihatan bayang seorang perempuan masih duduk di seat belakang, tunduk. Dia terkedu, tak mampu berbuat apa-apa. Biarkan pemandu untuk beredar. Jadi saya pun semasa kenderaan tu dia beredar, saya lihat di bahagian cermin belakang kenderaan tersebut. Memang saya nampak ada satu bayangan perempuan sedang duduk di bahagian belakang. Ada nampak? Memang saya nampak. Hanya mampu pandang sampai kereta tu hilang dari pandangan. Dia segera beritahu rakan setugas. Rakannya hanya berkata, "Kalau nampak, jangan tegur." Jam 3 pagi baru mereka semua beredar, tapi bayangan perempuan berbaju putih itu masih lagi menghantui fikirannya sampai ke hari ini. Nombor 2. Pegawai kastam tertembak diri sendiri. Menerusi berita Astro Awani, pada 11 Jun 2024, sekitar jam 9 pagi, suasana tenang di kem latihan menembak JKDM Seberang Jaya, Bukit Mertajam, Pulau Pinang tiba-tiba jadi kecoh apabila seorang pegawai kastam berusia 42 tahun dari Pulau Pinang tertembak dirinya sendiri secara tak sengaja. Pegawai itu dikatakan sedang bersiap untuk sesi latihan menembak. Tapi sebelum latihan bermula, dia telah meminjam pistol jenis CZ milik rakannya. Katanya dia cuma nak cuba pegang dan fahamkan cara senjata tu berfungsi. Tanpa dia sedar, jarinya tersentuh picu dan satu das tembakan dilepaskan terus terkena perutnya sendiri. Rakan-rakan yang berada di lokasi menjadi panik dan bertindak segera. Kejadian membabitkan pegawai Jabatan Kastam di Raja Malaysia Pulau Pinang yang cedera parah tertembak diri sendiri dipercayai berlaku ketika mangsa mahu mencuba pistol jenis CZ sebelum tertekan picu. Mangsa segera dikejarkan ke Hospital Seberang Jaya dalam keadaan parah. Pihak polis telah mengesahkan pegawai tersebut dalam keadaan sedar, stabil dan mampu berkomunikasi dengan baik. Menurut Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Hamzah Ahmad memaklumkan bahawa siasatan penuh sedang dijalankan. Mangsa sendiri telah beri keterangan dari katil hospital pada 19 Jun 2024. Pihak polis turut ambil kenyataan daripada 3 individu lain, iaitu pemilik pistol, pegawai senjata dan seorang anggota kastam yang ada di tempat kejadian. Kes ini kini disiasat di bawah Seksyen 39 Akta Senjata 960 dan Seksyen 326 Kanun Keseksaan. Polis juga merekodkan keterangan 3 individu iaitu saksi yang juga pemilik senjata, pegawai senjata dan seorang anggota kastam yang berada di tempat kejadian. Nombor 1. Lelaki misteri dari negara yang tak wujud. Menurut Facebook Misteri Alam The Paranormal, pada bulan Julai 1954, seorang lelaki berbangsa Caucasian ditahan di lapangan terbang Tokyo, Jepun. Dia kelihatan biasa berpakaian kemas, dokumen lengkap, tapi bila pegawai kastam semak pasportnya, mereka terkejut besar. Lelaki itu berasal dari sebuah negara bernama Tauret. Yang peliknya, pasport dia nampak asli. Cop keluar masuk ke negara-negara lain pun lengkap termasuk Jepun. Tapi bila pegawai cuba cari negara Tauret dalam peta dunia, langsung tak wujud. Negara tu tak pernah tercatat dalam sejarah pun. Lelaki itu tenang, tapi bila dicabar, dia jadi marah.
Katanya negaranya memang wujud siap tunjuk di peta antara Perancis dan Sepanyol dekat kawasan Andorra. Tapi semua orang tahu tiada negara Tauret di situ. Untuk keselamatan, dia dibawa ke sebuah hotel dan dikurung dalam bilik khas yang dijaga ketat 24 jam. Bila ditanya kenapa ke Tokyo, dia kata dia ada mesyuarat perniagaan, tapi bila polis siasat syarikat yang disebut, tiada siapa pun kenal dia. Lebih pelik, keesokan harinya dia hilang. Bilik berkunci dari luar, tiada balkoni dan pengawal berada di pintu sepanjang malam. Mustahil dia boleh lari tanpa dikesan. Operasi besar-besaran dilancarkan, tapi lelaki dari Tauret lesap macam bayang. Hingga ke hari ini, misteri itu kekal tanpa jawapan. Siapa dia sebenarnya? Pengembara masa atau manusia dari dimensi lain?